Keajaiban Air Mata Wanita. Confirm korang akan nangis. Okey, jom. Filem ni mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang bernama Kiki, lakonan Citra Kirana, yang berjuang dengan diri sendiri dan juga keadaan selepas dia kehilangan suaminya yang bernama Ronald, yang dilakonkan oleh Rezky Aditya. Yang menjadikan lebih sedih adalah sebelum tu kehidupan dia sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang, dan selepas kematian Ronald ni, kehidupan Kiki sangat-sangat mencabar. Dan biasanya kalau dalam hidup ni, kalau ada cabaran, mesti ada jalan penyelesaiannya. Kiki ni dapat harapan baru melalui rakan baik dia, Rahma, lakonan Natasha Rizky. Dia lah yang bagi semangat dan membimbing Kiki ni untuk mencari jalan untuk turn around kehidupan dia. Dan kalau korang nak tahu apakah kesudahannya, adakah dia berjaya dan adakah orang baru dalam hidup dia untuk jadi bahagia, korang kena tonton Keajaiban Air Mata Wanita ni dekat Pawagam bermula 19 hari bulan Jun. Bagi saya, rating bagi filem ni adalah 8.5/10. Filem Keajaiban Air Mata Wanita